Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Hari ini saya nak kongsikan satu kejadian yang sangat menyentuh hati. Dan pada masa yang sama sangat membuka mata kita semua sebagai pengguna jalan raya. Lihat gambar ini, sebuah ambulan PBSM bertembung dengan sebuah kereta Myvi di persimpangan lampu isyarat. Akibat pelanggaran itu, 4 penunggang motosikal pula dirempuh. Bayangkan mereka keluar rumah untuk mencari rezeki. Ada yang mungkin nak balik jumpa keluarga. Tiba-tiba kemalangan berlaku dalam sekelip mata. Persoalannya, siapa yang salah? Bolehkah ambulan langgar lampu isyarat sesuka hati? Kenapa penunggang motosikal sering jadi mangsa? Tonton sampai habis. Ini bukan sekadar berita, ini teguran untuk kita semua, insya-Allah. Ramai orang fikir kalau ambulan dia bebas buat apa saja. Salah. Ya, ambulan adalah kenderaan kecemasan. Ya, ambulan bawa pesakit, tetapi ambulan tetap wajib memandu dengan berhemah. Siren bukan lesen untuk langgar lampu merah tanpa henti, masuk simpang tanpa pastikan laluan selamat, abaikan keselamatan pengguna jalan lain. Undang-undang jelas menyebut keutamaan diberikan tetapi keselamatan tetap nombor 1. Kalau lampu merah, pemandu ambulan wajib perlahan berhenti jika perlu dan pastikan tiada arah yang bertentangan, ada kenderaan, dan pastikan semua arah selamat. Sebab apa? Sebab nyawa di jalan raya bukan hanya nyawa dalam ambulans sahaja. Sekarang kita tengok pula dari sudut pemandu Myvi. Bila dengar siren ambulans, kita memang wajib beri laluan, tetapi beri laluan bukan bermaksud panik. Bukan terus tekan minyak, bukan terus belok tanpa tengok kiri kanan. Ramai kemalangan berlaku kerana panik, tak sabar nak cepat, fikir aku betul, dia salah. Sedangkan di persimpangan, semua kenderaan perlu lebih berhati-hati. Satu kesilapan kecil boleh sebabkan kemalangan besar. Yang paling menyedihkan dalam kes ini, 4 penunggang motosikal dirempuh. Mereka tak langgar sesiapa-siapa. Mereka tak buat salah, tetapi mereka terima akibat kecuaian orang lain. Inilah realiti penunggang motosikal di Malaysia. Kecil tapi dilindungi besi, sekali kena terus parah. Teguran saya untuk semua pemandu, jangan anggap motosikal tak penting, jangan potong sesuka hati, jangan masuk simpang tanpa fikir akibat. Ingat, di rumah ada orang tunggu mereka pulang. Dalam kemalangan, jarang hanya satu pihak yang salah. Selalunya punca utama ialah kurang sabar, kurang simpati, kurang empati, terlalu yakin, abaikan risiko. Ambulan perlu berhati-hati. Pemandu kereta perlu lebih berdisiplin. Penunggang motosikal perlu lebih peka dengan persekitaran. Jalan raya bukan tempat ego, jalan raya tempat tanggungjawab. Jika korang tengok video yang di dashcam ni, memang Allahu Akbar. Apa-apa pun, kita kenalah sikap menahan diri. Janganlah kita rasa ni jalan aku saja yang betul. Kita kenalah sikap prihatin, kita kena tengok dulu. Pastikan dahulu jalan itu selamat, baru kita jalan. Dan pihak ambulan pula, janganlah. Ia bukanlah lesen untuk kita langgar lampu isyarat. Dia patutnya kena perlahankan dan tengok kiri kanan dah selamat, barulah jalan. Buat penunggang motosikal, kita benda mereka ni kecil, mereka tak tahu pun kan akibat dia memanglah. Jadi kita kenalah berhati-hati di jalan raya dan kita kena ada sikap toleransi. Saya nak pesan satu benda sahaja, jangan tunggu kemalangan berlaku baru nak menyesal. Allahu Akbar. Nyawa tak boleh rewind. Kemalangan tak boleh dipadam. Air mata keluarga tak boleh dibayar dengan wang. Kalau kita boleh perlahankan kenderaan, bertolak ansur, fikir orang lain, insya-Allah kita semua selamat sampai ke destinasi. Dengan izin Allah, biiznillah, insya-Allah
Kalau video ini beri manfaat, tekan like, share supaya lebih ramai sedar, subscribe channel ini untuk peringatan dan teguran seterusnya, dan berterusan insya-Allah. Semoga kita dilindungi di jalan raya insya-Allah. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.